Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi dalam podcast Study at UIS bersama dengan saya Nur Aina binti Mia Ahmad Nazizan dan dua tetamu khas yang kita bawakan hari ini iaitu dari kalangan pelajar. Okey, hari ini kita ada saudara Aiman dan juga saudara Habib. Kejap kita perkenalkan mereka. Dan topik perbincangan kita hari ini adalah sedikit related dengan pelajar. Bukan sedikit lah, sebenarnya banyak sebenarnya berkait rapat dengan mahasiswa. Sukarelawan, sukarela atau paksa rela? Kejap lagi kita akan bincangkan topik tersebut. Sebelum tu, kita nak berkenalan dengan tetamu kita pada hari ini. Mungkin boleh kita mulakan dengan Habib. Boleh? Ke nak osom? Tak nak Tak nak osom. Okay. Alright, so Habib dulu lah perkenalkan diri dan serba sedikit tentang diri awak lah. Silakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kampus Barakah. Saya Muhammad Habib Syafi'i bin Azwi Syafrizal, selaku Majlis Perwakilan Pelajar Exco Aktiviti dan Sukarlawanan bagi sesi 2025-2026. Jadi saya juga pelajar mengambil ijazah sarjana muda komunikasi penyiaran dan sekarang ni berada di semester 6 lah di bawah Fakulti Sains Sosial. Okey, baik. Itu serba sedikit tentang Habib. Macam mana pula dengan Aiman? Silakan Aiman. Okay, baik. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam perpaduan. Merdeka kan. Jadi nama saya Muhammad Aiman Haikal bin Abdul Razak. Jadi sekarang saya seorang pelajar Universiti Islam Selangor mengambil jurusan Ijazah Sarjana Muda Syariah dan Undang-Undang. Sekarang berada di semester 6 dan saya merupakan salah seorang sukarelawan yang terlibat dengan satu misi di Vietnam selama sebulan di bawah Yayasan Sukarelawan Siswa. Jadi sekarang saya baru balik lah. Baru balik. Hari tu balik bulan berapa sebenarnya? Saya daripada Julai ke Ogos, saya touchdown sini 5 hari bulan Ogos. Jadi baru lagi. Habis misi semua 7 hari bulan. Baru kita check out. Oh, okey. Betul. Lama tu misi dekat sana. Mesti macam-macam jadi kan? Ya, macam-macam jadi. Okey. Hari ni kan, kalau kita tengok kan, mahasiswa kan, tidak semuanya melibatkan diri dengan aktiviti kesukarelawanan. Betul. Betul saya cakap, saya tak terbeli. Betul, kesukarelawanan. Betul. Kesukarelawanan. So macam daripada Habib sendiri sebagai exco tersebut, apakah peranan Habib sebagai exco kesukarelawanan dalam membantu pelajar, peranan awak sendiri dan juga bagaimana awak sebagai MPP membantu pelajar untuk melibatkan diri dalam aktiviti ini? Silakan Habib. Okay, bismillah. Peranan saya dalam job scope ini, exco aktiviti dan kesukarelawanan ni, sebenarnya saya memfokuskan lebih kepada kesukarelawanan itu sendirilah. Jadi sebenarnya untuk saya berada di sini sebenarnya adalah yang pertama mencari pelajar lah. Mencari pelajar untuk mereka yang minat ke arah volunteer. Sebab saya selama saya pegang jawatan ini, saya ada satu grup lah ataupun satu tim namanya tim volunteer ataupun singkatan dia TVOT. Oh, okey. TVOT ni apa sebenarnya? TVOT ni sebenarnya adalah satu tim yang dibentuk khas ataupun khusus untuk mereka yang join ni untuk mengetahui misi-misi kesukarelawanan yang akan di-share dalam tu. Dia sebenarnya macam bukan persatuan. Sebab kalau persatuan tu itu adalah entiti lain. Akan tetapi ini adalah inisiatif daripada Majlis Perwakilan Pelajar untuk mewujudkan satu tim volunteer untuk kepada para pelajar lah. So semua yang dekat dalam TVOT ni semua student lah. Ya, semua student. Semua student aktif. Dalam tu ada pelajar asasi, matrikulasi, diploma dan ijazah sarjana muda lah. Oh, okey. So far sekarang dah ada berapa ahli dah? Sekarang ni setakat yang kita rakam ni sebanyak 369. Oh, ramai. Ramai. Setakat ni dah ada aktiviti tak yang dijalankan dengan TVOT ni? Setakat ni alhamdulillah dah ada beberapa. Saya ceritalah. Untuk semester kali ni ada 2 misi yang dah dijalankan, iaitu yang pertama misi ini misi kecil, akan tetapi saya mengambil benda tu sebagai langkah pertamalah daripada sekian-sekian banyak. Sebab kalau kita nak lakukan sesuatu yang besar, mulakan langkah yang kecil, dan langkah yang kecil itu bermula dengan langkah yang pertama. Betul tak, Iman? Betul. Betul. Okey. So apa bentuk misi yang dilakukan? Misi tu yang pertama adalah misi volunteer untuk membantu open day klinik Safwa di Bandar Seri Putra. Oh, Jadi dekat situ sebanyak 9 orang
9 orang. 9 orang sukarelawan yang membantu daripada pukul 10 pagi sehingga 5 petang. Segala bentuk bantuan tu adalah membantu klinik tu mempromosikan klinik tu. Sebab dia punya open day tu bukan klinik tu baru sahaja buka hari tu, bukan. Tapi sebenarnya dia lebih kepada nak promosi. Sebab kat situ ada macam-macam jenis perkhidmatan lah. Dekat situ nak check medical check up secara percuma. Nak kata percuma tu maksudnya benda tu lebih kepada nak check BMI, cek tinggi, darah apa semua tu. Pada hari tersebut lah. Pada hari tersebut sahajalah. Dia bukan sepanjang bulan tu. Lepas tu dekat situ juga ada promote juga. Ada khidmat vaksin, ada khidmat consultation. Jadi dekat situ kami sebagai sukarela ni Apa peranan? peranan dia bukannya nak menggantikan doktor. Sebab doktor dekat situ dah ada dah. Jadi kami membantu untuk menguruskan keadaan. Ada beberapa orang tunggu di depan kedai untuk mempromosikan. Ada yang edarkan flyers. Jadi yang duduk di dalam ni ada beberapa aktiviti lah. Antaranya mewarna untuk kanak-kanak lah. Jadi ada beberapa sukarelawan diallocate untuk jaga situ. So actually sebenarnya misi tersebut adalah lebih kepada membantu untuk menguruskan majlis lah. Yes, Program betul. itu berlangsung dengan baik. Cuma kita nak tahu juga klinik tersebut approach kita untuk memberikan bantuan ataupun macam mana? Yes, betul. Dia sebenarnya pihak klinik tu approach kepada Exco Kebajikan Majlis Perkumpulan Pelajar. Akan tetapi Exco Kebajikan tersebut pas dekat saya. Sebab ini adalah bidang kesukarelawanan. Jadi saya pun ditugaskan untuk mencari beberapa orang dan saya rasa 9 orang sukarelawan tu adalah mencukupi lah. Yelah pada waktu tu kan. Okay. Selain daripada itu macam Habib cakap tadi kan. Habib cakap tadi ada 2 program. Lagi satu misi. Satu dibuat misi macam mana? tu sebenarnya saya kira itu bukan misi besar jugalah. Macam saya cakap tadi, pada semester kali ini kita mulakan dengan misi yang kecil. Jadi misi yang kecil tu namanya Sukarelawan Bubuk Asyura. Jadi pihak Persatuan Ikatan ataupun mahasiswa Persatuan Mahasiswa Islam Zon Pantai Timur ataupun ikatan dia mereka approach kami asalnya nak menjemput kami, menjemput MPP lah. Akan tetapi kena pula pada hari tersebut ada parlimen mahasiswa. Jadi saya menghantar T-vote lah sebanyak 20 orang dan alhamdulillah pihak persatuan tersebut bagi respon yang baik lah. Kerana 20 orang tersebut semuanya function. Semuanya turun membantu daripada awal pagi pukul 7 pagi sampai pukul 6 petang. Kira bermula pada persediaan untuk masak tu dia mesti masak kan? Yes. Kan? Memasak Bawang. sampai apa? Sampai nak mengedarkan Sampai bubuk tu kepada edarkan tu pukul 6. 6 petang? 6 petang. Oh lama. Dekat situ tak silap saya pun turun padang juga tentu. Sebanyak ada 2 kuali besar. Memang besar lah. Kalau nak Itu buat ke mana program tu? Dia buat dekat Cafe Tasik, dekat dalam UIS je. Cafe Tasik. Tepi tu. Tepi tu. Okay. Cafe tepi Tasik. Betul. Alright. So tak apalah, itu setakat ini program yang dah buat. Betul, dah buat. Okay. So selepas ni mesti akan ada program yang akan ada. Okay, tak apa, kita simpan dulu. Alright, kita kembali kepada Aiman. Seperti yang diberitahu tadi, sebulan ni duduk Vietnam. Ya, sebulan. Kalau saya nangis. Okay, boleh Aiman ceritakan sedikit. Sekarang tak ada perut dah. Dulu ada perut. Dulu ada perut. Sekarang Kenapa? tak ada perut. Maksudnya macam mana tu? Sebab dekat sana kita dihantar ke kampung pedalaman. Jadi dekat situ majoriti bukan Muslim. Muslim minoriti pun nak kata tak ada Muslim. Jadi makanan tu semua makanan kita orang sayur dengan telur je. Hari-hari. Sayur dengan telur je. Sayur, telur, sardin. Yang kita nak So maksudnya ada perubahan lah sebenarnya pada Aiman ni. Habib kenal Aiman macam ni ke atau kenal sebelum? Sebelum ni dah saya pun kenal? terkejut juga. Maksudnya bukan nak kata terkejut tu macam bukan okay. gitulah. Cuma macam perubahan tu memang drastik sangat lah. Drastik Sebab sangat. sebelum ni waktu kita first time jumpa, kita pun berjumpa tu berkenalan.
kami sebenarnya tak kenal masing-masing. Okey. Maybe Aiman kenal saya sebagai MPP, Okey. tapi saya berjumpa dengan dia ni adalah kebetulan, ataupun saya ambil kira benda tu sebenarnya Kebetulan kita tak ada lah. makan free food masa tu. Free food. Ya ke? Tu ada Ta'aruf Week. Ta'aruf Okey. Week ni orientasi Universiti Islam Selangor lah untuk pelajar masuk baru. Jadi time tu saya tengah makan. Kebetulan pula kami berdua duduk sebelah satu meja. Tapi time tu saya tak kenal dia lagi lah. Lepas tu bila borak-borak, saya pun tak tahu kenapa saya ajak borak dia time tu. Tapi selepas Aiman tu tanya saya, MPP Exco Activity dan mana, saya pun cakap lepas tu dia pun Aiman pun cakap lah dia ada misi YSS. Tapi waktu tu dah pergi belum? Belum pergi. belum Oh, lagi. cerita dia belum lagi. Time tu bulan Bulan berapa? Bulan tujuh. Sebelum bulan 7. Dalam bulan 7. dalam bulan 6 bulan 7 macam tu. Oh, okey. Itulah cerita detik-detik permulaan je lah. Ya, Macam dia kenal. boleh kenal. Jadi Okey. time tu Aiman saya kenal tu dia agak berisi lah. Ah, Kalau ah. sekarang ni handsome lah kan. Tapi time tu pipi Dulu dia- comel. Dulu comel. Sekarang handsome. Sekarang handsome Dia, dah. Aiman punya pipi tu agak cabi lah. Kalau pakai baju sekarang ni rasanya nampak ketat. Sekarang ni langgar-langgar. Okay, I see. Okay, so kita nak tahu macam mana Aiman boleh berubah appearance dia. Mungkin Aiman boleh kongsikan sedikit. Apa sebenarnya pengalaman yang berada di sana? Silakan Aiman. Jadi sebelum saya pergi ke pengalaman di Vietnam tu, saya nak cerita dululah proses untuk dapatkan sebenarnya tempat di misi bawah Yayasan Sekolah ya. Siswa. Tapi Jadi- sekejap, cuk. Okey. Sebenarnya mungkin orang tak tahu YSS ni apa sebenarnya. Kongsikan sedikit pada kami boleh? Okey, baik. Jadi Yayasan Sukarelawan Siswa ni dia dah di-establish daripada 2012. Sebelum ni dia di bawah Kementerian Pengajian Tinggi. Jadi sekarang dia di bawah Kementerian Perpaduan Negara. Jadi tujuan YSS ni ialah bukan semata-mata untuk kita bervolunteer, kita bagi community service, tapi dalam masa yang sama kita community empowerment, empower community tersebut. Jadi misi yang telah dijalankan kat YSS ni dan alumni yang telah berjaya melalui misi YSS, sebab YSS dia fokus kepada student-student pelajar IPTA dan juga IPTS dekat satu Malaysia. Jadi untuk kita dapat tempat di YSS terpilih tu agak sukar jugalah, sebab kita perlu beberapa tapisan. Yang pertama, kalau dekat UIS mungkin tak ada lagi tapisan dalaman tu, sebabnya saya merupakan pelajar pertama yang pergi ataupun dapatkan tempat di So kiranya Yayasan awak Siswa. pemula lah ni? Ya, saya pemula. Sebab kata TNC kita pembuka jalan lah. So harapannya untuk next year akan ada lagi lah student yang akan pergi. Ya, jadi sebelum kita dapat tempat tu, kita perlu melalui satu temuduga yang dipanggil temuduga dekat Putrajaya. Jadi dia akan ada dua tempat, satu di Semenanjung, satu lagi dekat Sabah Sarawak. Jadi dekat Sabah Sarawak tak silap saya dia buat dekat UMS, dia punya interview tu. Jauh. Jauh itu untuk Sabah Sarawak. Jadi kalau kat Semenanjung ni dia akan buat dekat Putrajaya. Kalau tahu, puan tahu dekat SPP, Suruhanjaya Pendidikan tak silap. Okay. Kat situ ada office Kementerian Perpaduan. Jadi dia buat interview dekat situ, dia akan himpunkan semua pelajar universiti. So maksudnya wakil daripada universiti ni datang kat situ untuk Ya, betul. interview. Termasuk daripada pantai, Ramai-ramai lah. daripada utara. Ya, ramai-ramai. Dia akan buat 2 hari, Sabtu dan Ahad. Jadi saya pergi tu di interview. Calon yang hadir keseluruhan termasuk Sabah Sarawak lebih kurang 1,000 lebih. Ramai. Dan yang terpilih untuk ke Vietnam ni cuma 53 orang. Jadi proses interview dia agak sukar. Nak kata sukar pun tak sukar jugalah. Sebabnya soalan tu lebih kepada kita tunjuk personality kita macam mana sebenarnya. Okay. Jadi selepas kita dah interview tu, untuk proses kita dapat tahu jawapan tu ambil masa dalam 2 ke 3 bulan dan dia akan dihantar melalui BHAP. Oh, apa jawapan? Awak lulus ke tidak? Macam Ya, tu? jawapan kita lulus. Masa dan time pergi tidak. seorang ke atau ada rakan-rakan yang lain? Masa tu saya pergi dengan kawan saya seorang, classmate saya. Jadi dia pun dapat, dia dapat ke misi ke ASEAN. Jadi untuk YSS ni dalam 1 tahun dia bukan ada satu misi je. Dalam YSS ni dia ada beberapa misi. Satu ke Vietnam, misi ASEAN, dalam negara, Sabah, Sarawak, Perak dan Pahang. Untuk sepanjang 1 tahun ni. Oh, maksudnya kalau kat dalam Malaysia kita pergi Sabah, Sarawak, Perak dengan Pahang. Ya, betul.
Oh, empat negara pula, empat negeri ni. Ya, betul. Oh, kalau ASEAN dia pergi Vietnam lagi? Kalau ke ASEAN tu dia tak tentu lagi ke Oh, mana. tak tentu. Ya, Tapi dia so tak far decide misi lagi. yang dah selesai Vietnam lah. Vietnam dan Sabah. Oh, okay. Dan yang akan datang ni 1 hari bulan 9 diorang akan ada pre-departure training ke Pahang dan juga Perak selama tempoh 2 minggu. Jadi misi yang Pre-departure, Yes. apa tu sebenarnya? pre-departure training tu ialah program 3 hari sebelum kita dihantar ke misi. Dan 3 hari tu kita akan ada isi slot macam-macam lah. Macam saya ke Vietnam, slot lebih kepada pengenalan Vietnam, do and don'ts, basic CPR, pasal kami punya apa yang kita kena buat dekat Vietnam, bukan setakat kepada komuniti, tapi kita punya update. Sebabnya selepas kita habis misi tu, kita balik tu kita kena bertarung pula. Kalau kita orang panggil bertarung lah, kena siapkan slide dan kita kena present apa yang Oh, kita buat. laporan. Dia betul, laporan. Hmm. Laporan di hujung program tu. Itu apa? Waktu awak berada kat dalam misi ke ataupun bila dah balik? Bila dah balik, Oh, dah balik. Tak selesai lagi tu. tak selesai lagi. Kita tu. dah touchdown ke KLIA tu pun, kita tak lega. Alhamdulillah Malaysia. Tapi kita akan macam, alamak, slide tak siap lagi ni. Tapi awak nak melaporkan tu pada siapa? Pada YSS ke? Ya, pada YSS. Kita akan ada presentation. Okay. Setiap seorang? Okay, yang menariknya, kita kat kampung ni, sebenarnya macam saya dihantar ke satu kampung. Kita panggil nama kampung tu Bin Loi. Jadi daripada 53 orang tu dekat Vietnam, dia bukan satu kampung 53 orang. Dia akan bahagikan. Dia ada 3 kampung. Oh, sikit lah satu tempat. Ya, betul. Berapa Jadi orang kampung je? saya 18 orang. Oh, okay. Jadi daripada satu kampung tu, kita bersukarelawan. Kita ada objektif kita. Jadi YSS ni dia ada 6 pillars lah. 6 pillars macam Habib tadi cakap, dia ada buat program klinik kan. Itu salah satu pillars teras yang ada kat dalam YSS. Jadi macam saya dapat teras 1. Perpaduan dan pemekasaan community. Dia ada juga health and well-being. Itu termasuk yang Habib buat lah. Habib buat tu Okay. lah. Jadi kita punya teras ni kalau ikut dia ambil kepada beberapa teras dalam kita panggil SDG, kalau tahu. Sustainable Development Goals. Growth. Yang kita target kalau ikutkan itu di bawah UN. Kalau tak silap saya, yang dia nak capai sebelum 2030. Jadi bila kita buat something program ataupun projek yang berteraskan kita punya teras tu, kita kena spesifikkan kita punya tu. Macam mana kita nak tahu, program ni Jatuh bawah mana? Jatuh bawah mana. Okay. Kita nak create tu bawah perpaduan dan pemekasaan komuniti macam mana. Jadi kumpulan saya saja ada 3 orang. Jadi setiap teras tu ada 3 orang. Tadi awak cakap 18 orang. Ya, 18. Lepas tu pecah lagi. Betul? Oh, dah sikit dah 18 orang tu sikit betul dah. pecah lagi. Jadi yang dalam 3 orang ni tugas dia bukan menjalankan program semata, sebab kita akan menjalankan program tu sama-sama 18 orang. Okay. Cuma kita akan jadi mastermind dia lah untuk kita buat program tu. Kita atur langkah macam mana kita nak jayakan program tu. Jadi untuk YSS ni, bila saya antara alumni pertama yang pergi ke Vietnam ni, sejujurnya agak sukar sebab universiti lain semuanya ada alumni masing-masing. Yelah, maksudnya dia Diorang ada ada reference kan, boleh tanya. Betul. Macam kita ni dekat Universiti Islam Selangor, Aiman orang pertama. Ya, betul. Jadi nak tanya tak ada. Tak ada orang tanya. Alhamdulillah boleh survive kat sana. Sebabnya bila kita pergi ke negara orang ni, kita nak berprogram ni, satu kita ada masalah dengan language barrier. Apa bahasa perantara yang digunakan? Kita memang fully speaking lah kat sana. Cumanya sebab kita dibantu oleh counterparts. Kita panggil counterparts yang mana akan ada student daripada Vietnam International University. Macam kampung kami dapat daripada International University. Mereka dalam 20 orang. Mereka yang akan bantu untuk kita liaise dengan pihak komuniti, dengan pihak sekolah. Kiranya counterparts yang kita panggil. Ya, kita panggil Nasib counterpart. baik bukan Counter Strike. Lain itu nama game betul. Okay.